Bapa sekalian, hadirin hadirat, anugerah Tok Murid dinilai berdasarkan sahsiah, akademik serta kepimpinan. Hadirin diminta untuk menyaksikan tayangan video yang akan ditayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya adalah Muhammad Muhaimin bin Razmi. Saya berasal dari Kuala Lumpur. Saya adalah anak yang pertama daripada dua adik-beradik. Saya bercita-cita untuk menjadi seorang juruterbang. Orang yang memberi inspirasi kepada saya ialah mak saya, kerana mak saya tidak pernah berputus asa mengajar dan mendidik dan memberi semangat kepada saya. Saya berharap saya akan terus berjaya, sentiasa berjaya dalam pelajaran dan saya janji akan membanggakan ibu bapa dan mencapai cita-cita saya. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada mak ayah, guru-guru dan rakan-rakan kerana sentiasa mengajar, mendidik dan menemani saya selama saya berada di sekolah ini. Dengan ini majlis mempersilakan Adik Muhaimin bin Nur Azmi sebagai tokoh murid lelaki tahun 2025. Dengan ini majlis menjemput sekali dengan diiringi oleh ibu bapa kepada Adik Muhaimin. Hadirin yang dirahmati sekalian, beliau merupakan anak kelahiran Kuala Lumpur. Beliau bukan sahaja cemerlang dalam bidang akademik, malah aktif dalam bidang co-curriculum serta menunjukkan sahsiah terpuji menjadi contoh kepada rakan-rakan. Sepanjang beliau berada di sekolah, beliau telah mewakili sekolah dalam acara hafazan Al-Quran peringkat zon dan telah mendapat tempat naib Johan. Seterusnya, beliau juga telah mewakili sekolah dalam acara futsal peringkat zon dan telah mendapat Johan. Majlis akan diteruskan lagi dengan penyampaian anugerah tokoh murid perempuan.